Kalau ada daging kat rumah, jom cuba resepi ni. Campak-campak pun dah sedap. Mula-mula kita kisar dulu semua bahan ni. Saya ada bawang merah, halia, bawang putih dan juga cili padi. Kita letak air sikit dan kita kisar sampai semua bahan-bahan ni halus. Okay dah, so kita kisar lebih kurang macam ni lah. Okay, kat sini saya ada daging yang dah direbus. Saya letak garam dan kunyit. Lepas tu kita goreng daging ni. Okay, dah garing lebih kurang macam ni. Kita angkat dulu daging ni. Okay, balance minyak tadi kita tumiskan serai. Kita masukkan semua bahan yang kita dah blend tadi. Okay, so kita tumis semua bahan ni sampai dia garing. Okay, dah nampak garing macam ni. Boleh perasakan dengan garam. Lepas tu tak sebut kunyit sikit. Kalau ada kunyit hidup, boleh blender sekali dengan bahan-bahan tadi. Perahkan limau sikit. Okay, yang ni kita boleh tambah air. Yang ni saya letakkan air rebusan daging. Nak letak air biasa pun boleh. Okay, dah cukup semua rasa, kita masukkan daging tadi. Kita kacau sekejap sampai semua bahan-bahan ni rata. Kemudian kita boleh masukkan santan. Kita masak lagi sekejap sampai santan tu pecah minyak. Okey, untuk extra flavor kita boleh taburkan dengan daun kunyit. Kacau-kacau sekejap, lepas tu dah siap. Okey, senang kan resipi ni? Selain daripada daging, boleh nak guna ayam, sotong, ikan pun boleh juga. Resipi ni sebenarnya dia ala-ala masak lemak tapi versi kering. So kalau korang belum pernah cuba resipi ni, make sure try sekarang.